Bang, berapa income yang saya nak beli sebuah Proton Inspira? Oh, Inspira nak beli untuk convert Evo 10 lah tu. Berapa income yang saya kalau nak beli sebuah Proton Inspira lama? Jom kita breakdown. Model tahun 2014 sekarang ni harga lebih kurang RM27,000. Kalau kereta yang dah umur 10 tahun ke atas, biasanya bank susah nak bagi financing. Kalau tak dapat financing daripada bank, biasanya pembeli boleh beli loan daripada kedai. Normally loan kedai ni lebih kurang 3 ke 5 tahun. Cuma satu je masalah dia, interest tinggi bang. Boleh sampai 10%. Buat contoh kiraan yang paling simple. Kereta harga RM27,000. Katalah interest tahun 10% kali pula dengan 3 tahun. Bermaksud interest saja RM8,100. Total yang kita kena bayar untuk tempoh 3 tahun tu adalah RM35,100. Untuk dia punya installment bulanan pula RM975. Daripada bayar interest tinggi macam ni, baik beli Azia Rahmah. Tetap juga nak beli Proton Inspira ni. Boleh. Tapi kau sedar tak, dia ada risiko yang tinggi. Gearbox dia kalau tak lama lagi dah nak kong 8 ke 10 ribu ringgit. Jin kalau dah hujung-hujung pun 10 ribu ringgit juga. ECU, barang-barang elektronik 4 ribu tak lari. Kalau kena salah satu masalah ni, korang ready tak? Ambil extended warranty. Saya suggest ambil smart warranty. Dia ada on the road program. Cover untuk kerosakan mechanical, electrical, ikut plan yang kita ambil. Boleh claim unlimited selagi mana warranty tu aktif. Kita boleh claim untuk repair dan maksimum dia boleh cover RM15,000 sekali claim. Cuma ada syarat-syarat yang kita kena ikut sebelum kita nak buat claim. Servis mesti ikut jadual. Simpan rekod servis. Jangan modify kereta ni. Dan bila nak claim, mesti buat dekat bengkel panel je. Senang cerita, smart warranty ni lebih kurang macam medical card untuk kereta. Kita bayar sekali setahun. Setelah satu hari bila kereta ni rosak, part-part yang mahal tu dah ada backup. Tak perlulah kita nak keluar duit sendiri. Jadi korang kalau nak buat satu projek car untuk kereta yang dah umur 11, 12, 13 tahun, seboleh-bolehnya, seelok-eloknya, ambil smart warranty. Kalau tak mampu nak bayar interest tinggi sangat, takut, jangan ambil loan kedai. Better beli cash.